AB Channel. Bila suruh seorang-seorang untuk sign SD, untuk angkat dia jadi menteri besar, ini apa cerita? Ini apa cerita? Ini dah bukan lagi ini dah bukan lagi, tuan-tuan, soal prinsip. Ini dah terang-terang nak menukar kerajaan. Saya rasa kalau panggil seorang-seorang ni, saya rasa kalau tak panggil seorang-seorang, saya yakin paling ramai pun yang menyokong untuk jalan ni mungkin 1-2 orang. Saya yakin kebanyakan daripada ahli Dewan Undangan Negeri tidak akan bersetuju untuk keluar daripada kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Saya tak fikir daripada 14 orang ni semua nak langgar keputusan Biro Politik. Paling kuat mungkin 1 orang atau 2 orang yang ikut jalan. Keluar satu lagi kenyataan yang tak sepatutnya keluar oleh Datuk Jalan, yang mengatakan bahawa kesemua 14 orang ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional telah membuat keputusan terus kekal di luar kerajaan perpaduan dan menjadi pembangkang. Saya rasa kalau panggil seorang-seorang ni, saya rasa kalau tak panggil seorang-seorang, saya yakin paling ramai pun yang menyokong untuk jalan ni mungkin 1-2 orang. Saya yakin kebanyakan daripada ahli Dewan Undangan Negeri tidak akan bersetuju untuk keluar daripada kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Tuan-tuan, kita masuk pilihan raya secara bersama dengan rakan-rakan kerajaan perpaduan. Kita menang 14 kursi itu pun secara bersama. Dan ini adalah amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh rakyat untuk kita jaga rakyat di bawah. Nak jaga rakyat di bawah ni, tuan-tuan, dalam keadaan kita berada dalam kerajaan pun kita tak terjaga, banyak lagi benda yang kita tak boleh nak jaga, apatah lagi kalau kita keluar daripada kerajaan. Memang bungkus, tuan-tuan. Itu sebab saya percaya kalau tanya seorang perseorang, mereka ni akan mengambil keputusan untuk kekal bersama dengan kerajaan perpaduan, selaras dengan apa yang diputuskan oleh Biro Politik UMNO. Biro Politik UMNO. Ada yang cakap lah nak suruh kita duduk dalam biar jadi pembangkang bermaruah, ni semua bullshit lah, tuan-tuan. Ini sembang boleh sembang, bila sendiri suruh letak jawatan, lepas tu orang pujuk tak letak. Sembang boleh sembang, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, matlamat kumpulan ni tidak lain tidak bukan nak melihat BN dan PH pecah supaya geng dia ada peluang untuk jadi kerajaan balik, jadi menteri balik. Kita bukan tak tahu apa yang berlaku sepanjang tempoh berlakunya percubaan menukar kerajaan ini. Siapa keluar arahan, siapa bagi arahan, dengan Salim pun ada kat situ, dia berbual dengan siapa, ada orang di belakang, kita tahu setiap inci. Tak payah duk sembang lah. Tak payah duk sembang, kita malah nak cakap je. Itu sebabnya saya nak beritahu hari ni, yang rugi, yang pasti rugi 4 orang esko kerajaan negeri. 4 orang esko kerajaan negeri. Kalau nak kata tak ada niat nak tumbangkan kerajaan, kalau statement yang mula-mula tu boleh terima lagi, menarik, mengumumkan bahawa hilang kenyataan, hilang kenyataan, hilang apa ni, hilang kepercayaan, Kalau setakat tu dia boleh cerita pasal prinsip, dia boleh kata dia hilang kepercayaan kerana MB campur tangan dalam urusan adat. Kita boleh terima. Tetapi bila suruh seorang-seorang untuk sign SD untuk angkat dia jadi menteri besar, ini apa cerita?
Ini apa cerita? Ini dah bukan lagi ini dah bukan lagi, tuan-tuan, soal prinsip. Ini dah terang-terang nak menukar kerajaan. Kalau boleh tukar, tak apa. Persoalan dia, siapa yang boleh mengesahkan 14 orang daripada Barisan Nasional campur dengan 5 orang daripada Perikatan Nasional? Siapa yang boleh mengesahkan bahawa memang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin hilang kepercayaan simple majoriti ahli Dewan Undangan Negeri? Dia ada 2 cara je. Pertama, di dalam sidang Dewan Undangan Negeri, yang mana UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Jalal sendiri yang minta supaya sidang itu ditangguhkan kerana 4 orang undang itu tidak mahu turut serta dalam sidang Dewan Undangan Negeri tersebut. Okeylah, yang tu okeylah. Tetapi bila keluar SD sekali dengan SD daripada 5 orang daripada PN, itu dah langgar persetujuan ataupun keputusan MKT bahawa kita membentuk kerajaan bersama dengan rakan-rakan PH, bukan bersama dengan Perikatan Nasional. Ada tak persetujuan diambil baik daripada Presiden ataupun daripada Biro Politik UMNO untuk membentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Itu satu hal. Keduanya, kalau nak tukar kerajaan ni, pertama kena buat dalam sidang Dewan Undangan Negeri, yang mana tak boleh nak bersidang dalam keadaan sekarang. Yang kedua ialah menghadap ke bawah duli Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kalau Yang di-Pertuan Besar dah tahu bahawa tim Datuk Jalal ini menyokong 4 undang yang nak gugurkan dia, dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sedia ada menyokong mempertahankan dia, agak-agak Yang Pertuan Besar nak tak menerima menghadap Datuk Jalal sebagai untuk memaklumkan apa yang berlaku di Negeri Sembilan? Sudah pasti dia tak nak jumpa. Jadi at the end of the day, tak ada keputusan. Tak ada keputusan, tidak ada pertukaran Menteri Besar. Yang ada 4 orang exco daripada UMNO ni akan hilang jawatan exco dia. Itu tak apa lagi. Tetapi ketua-ketua kampung, ahli majlis yang tak ada kena-mengena dengan isu perebutan jawatan Menteri Besar ni, mereka juga akan menjadi mangsa, tuan-tuan. Kerana 1-2 individu, akhirnya saudara satu Negeri Sembilan menjadi huru-hara. Satu Negeri Sembilan jadi huru-hara hari ni, dan orang yang tak bersalah terpaksa hilang jawatan ahli majlis dia, hilang jawatan ketua kampung dia, hilang macam-macam. Kita yang berada di luar boleh cakap ini semua takut hilang jawatan. Tapi orang yang duk cakap lebih baik jadi pembangkang bermaruah dan sebagainya, sampai sekarang masih lagi pegang jawatan, tuan-tuan. Tak ada pula digugurkan jawatan dia ataupun dikosongkan jawatan tersebut. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Itu sebab saya merasakan bahawa sekiranya yang lain-lain ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada 14 orang ni dipanggil oleh pucuk pimpinan parti, saya yakin akhirnya mereka akan terima keputusan Biro Politik UMNO untuk kekal bersama dengan Kerajaan Perpaduan di Negeri Sembilan. Siapa yang tak nak kekal ni, dia kena terimalah hakikat dia. Selepas ini, kalau tiba-tiba YB Datuk Seri Aminuddin melantik 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional untuk diangkat menjadi exco, apa akan jadi, tuan-tuan? 4 orang ini akan ambil peranan yang dimainkan oleh 4 orang yang sebelum ni.
Kan? Siapa yang rugi? Yang rugi akhirnya yang sebelum ni ada jawatan Esko, sekarang dah tak ada jawatan Esko. Itu rugi yang kedua lah, kan? Tetapi setidak-tidaknya bila UMNO kembali bersama di dalam kerajaan perpaduan ni, jawatan Menteri Besar, panggil Datin ni, beritahu Datin, dia ada bawah. Siapa yang menjadi Esko Kerajaan Negeri, siapa yang menjadi wakil rakyat, bila mereka bersama kembali, tuan-tuan, maka dia dapat selamatkanlah kursi-kursi ahli majlis, kursi-kursi siapa lagi, ketua-ketua kampung dan sebagainya, kan? Dan keadaan akan kembali harmoni, insya-Allah. Kita doakan benda itu berlaku. Okey? Betul. Ya. Ada orang suruh Tok Uleh, apa akan berlaku pada UMNO Negeri Sembilan lepas ni? Adakah kerajaan Negeri Sembilan ni akan berubah? Saya terus terang saya cakap, kalau misalnya Datuk Jalal berdegil, tak nak ikut keputusan Biro Politik UMNO yang telah memutuskan kita tetap kekal bersama dengan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Pertama sekali, saya nampak, saya punya bayang ni, saya punya pandangan, sudah pasti tim baru yang akan dilantik mengisi kekosongan 4 orang Esko ni adalah tim yang akan ikut keputusan Biro Politik, kan? Saya tak fikir daripada 14 orang ni semua nak langgar keputusan Biro Politik. Paling kuat mungkin 1 orang atau 2 orang yang ikut jalan diri dia dengan mungkin seorang pengikut dia. Saya nak beritahu, kalau dia orang ni tidak bersama dengan kerajaan perpaduan, macam mana dia nak jaga rakyat dia? Kurang-kurang ada 7 peruntukan daripada kerajaan negeri yang akan hilang kalau mereka tidak bersama dengan kerajaan di Negeri Sembilan. Kursi Esko dah tentulah hilang, kan? Dan kena ingat satu, Datuk Jalal pun menjadi Esko kanan dan dilantik menjadi Ketua Perhubungan Negeri kerana dia Esko kanan dan dia kena jaga Negeri Sembilan. Kalau misalnya masih berdegil, kan, bila dilantik Esko kanan yang baru, dilantik Esko-Esko yang baru, Esko-Esko ni akan memainkan peranan untuk menjaga UMNO di Negeri Sembilan. Kalau dia orang dah keluar duit main peranan menjaga UMNO di Negeri Sembilan, sampai bila Datuk Jalal akan diberikan amanah sebagai Ketua Perhubungan? Kemungkinan besar jawatan Ketua Perhubungan itu pun akan balik tangan juga. Macam-macam boleh jadi. Betul tak? Sebab kalau dia bukan lagi Esko kanan, geng-geng dia bukan lagi Esko, maka orang akan bergantung harap kepada Esko kanan yang baru. Orang akan bergantung harap pada Esko-Esko yang baru. Mereka ni lah yang akan kena jaga UMNO Negeri Sembilan. Mereka ni lah kena perjuangkan nasib ahli-ahli majlis kita. Dah lah, kita berkongsi kuasa, semua dapat seorang sikit, kan? Nak jaga ni ramai. Ahli UMNO tetap yang paling ramai. Bukan mudah nak jaga ahli-ahli UMNO ni. Itu sebablah saya harap kendurlah sikit, kan? Kendurlah sikit. Kalau itu hari sabar sikit, kan? 6 bulan kalau tak ada persidangan, memang tak boleh nak bersidang, akhirnya terbubar Negeri Sembilan. Takkan tak boleh tunggu sampai bulan 6, lagi 2 bulan je. Ya, kenapa kena bertindak sekarang? Sekarang yang rugi siapa? Kita yang rugi. Belum lagi cerita image kosak. Kerana orang ingat kita ni gila jawatan. Orang ingat kita ni terlalu mengejar jawatan, gairah nak jadi MB, kan? Untuk apa? Orang nampak kita tidak boleh dipercayai. Orang teringat balik langkah Sheraton, kan rugi kita, kan? Okey. AB Channel.